Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Hari tengah hujan-hujan renyai ni, tapi ia tidak menghalang Jidin untuk menerjah kedai ayam gepuk dekat Sunway Mentari. Tahu tak, Jidin jumpa satu komen dekat one of my ayam gepuk video. Dia kata, Jidin tak pergi ke ayam gepuk dekat Sunway Mentari tu, ada kedai ayam gepuk. Dia kata sedap juga. Oh my god, meloncat kita kegembiraan. Sebab apa? Ingatkan dah habis kita review kedai ayam gepuk area kawasan kita, rupanya ada lagi. Alhamdulillah dekat tempat ni banyak kedai-kedai makan yang gerai-gerai kecil macam ni, and then parking kereta banyak, parking motor pun banyak. Alhamdulillah kita dah sampai ke kedai ayam gepuk Cik Sambal dekat area Sunway Mentari. Kedai ni buka setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 11.30 malam. Kedai ni sangat kecil je, comel je, tapi je tengok Google review waktu malam dia akan buka meja dekat bahagian luar macam ala style kedai mamak. Wow, ada sambal ikan bilis cook crab macam ni. Interesting, nak menyelerakan. Tapi jenis lupa nak tanya berapa ringgit ni, nampak sedap. Okay guys, ini adalah menu-menu yang ada dekat kedai ni. Dia ada ayam gepuk biasa yang original, ataupun ayam gepuk bakar, ayam gepuk kembung ada, ikan keli ada, ikan bawal ada. Okay, yang paling interesting lah, dia nak try ayam gepuk ayam bakar ni. Macam sedap je. Dan ayam goreng biasa pun ada, macam korang tengok tu yang very signature, macam ori Jogja gitu. Dan untuk peminat-peminat ikan, ada macam-macam jenis ikan ada, tapi hari ni ikan bawal tak ada. Nak add on lauk pun boleh. Yang penting bakso pun ada. So kita nak try makan dengan bakso juga. Sedapnya. So meja dekat sini kecil-kecil je. Kalau korang datang beramai, kena rapat-rapatkan lah. So cute. Untuk set ayam gepuk ayam bakar, yang paling mahal set dia berharga RM16.90 sekali air lah. So ada dua set, sama ada set D ataupun set E. Set D macam Jidin ni ada telur dadah, manakala set E ada terung belada. Untuk air, Jidin pilih air TO selasih sebab selama ni kita minum silap selasih je. Actually untuk set, dia ada pilihan 4 jenis air, sama ada sirap selasih, sirap, TO selasih ataupun TO. Pilihlah mana korang nak. Kedai ni turut menyediakan sudu dan grafo untuk korang makan. Tapi kalau you nak guna tangan, tempat basuh tangan ada kat luar kedai tu, dekat depan tu. Nampak tak? And the last but not least, Jidin ambil bakso special. Dia ada 6 jenis bakso. So Jidin pilih bakso special yang berharga RM9. Macam-macam ada dalam ni guys. That's why it's special, sebab dia campur-campur. Love teruk kan? Dekat sini tak boleh unlimited refill air ke, sambal ke, nasi ke, tak ada. Memang harga tu harga mati. Dia memang tak boleh tambah apa-apa. Mula-mula kita review dia punya TO selasih. Ni first time dia minum TO selasih. Rasa sedap, unik. Dia lebih prefer TO selasih ni instead of TO biasa. Sedap sebab dia ada texture tu. First time juga dia makan ayam gepuk ayam bakar. Ya Allah guys, dia punya lembutnya tak boleh belah. Dia memang tak crunchy lah dalam punya bakar kan, tapi dalam ni sangat berjuicy. Tengoklah sambal dia guys, sambal cili dengan sambal kacang dia. Ya Allah, terliur-liur kan. Oh my goodness. Ya Allah guys, sedap nak mampus. Dia punya perapan tu, I rasa dia ayam rebus, and then bila ada order, dia salurkan kicap, and then dia pergi bakar sekejap. Memang sedap no, sumpah sedap gila. Dia manis-manis berlemak. Rasa rempah kicap ayam tu memang love teruk weh. Dia lah ayam dia juicy gila weh. Makan dengan nasi pun dah sedap. Nasi kosong tak letak kicap begini pun dah sedap. Untuk bahagian ayam, you boleh pilih. Jidin ambil bahagian tight peha, nak bahagian dada dan kepak pun boleh. Yang penting guys, ada telur dadah. Akhirnya impian Jidin tercapai. Sebab memang Jidin dah lama dah makan ayam gepuk dengan telur. Sebab apa? Jidin memang suka makan telur sambal kan. So I assume kalau dapat telur, tak kira telur mata ke, telur rebus ke, telur dadah ke, makan dengan sambal ayam gepuk ni mesti sedapnya. Sebab telur sambal pun dah sedap kan, apatah lagi telur ayam gepuk yang ada kacang-kacang, yang ada cili-cili, mesti lagi sedap. Dan saya punya sangkaan tak meleset. Memang betul guys, telur dadah makan dengan sambal ayam gepuk kacang-kacang memang sedap nak mampus weh. Ya Allah, sedapnya.
Sebelum nasi ni habis, so kita cepat letak kicap. Kicap pekat dia, kicap ABC. Memang nasi dia pun tak lembek, sebutir-sebutir, love. Nasi panas-panas, tak lembek, makan dengan kicap ABC memang sedap lah jawapannya. Dia punya kobis goreng pula, bagi Jidan tak crunchy. Dia memang goreng. Okay, ni kobis goreng. Okay, bukan goreng crunchy tak. Dia memang tak crunchy. Dia memang goreng berminyak-berminyak macam tu. Dan tahu dia kat sini, dia suka sangat tahu dia kat sini. Sebab dia bukan guna tahu kering, dia guna tahu betul, tahu basah macam ni. Sebab bagi Jidin, tahu kering tu letak dalam sup okey lah. Macam mi kari ke, mi celup ke kan, dalam bakso ke. Tapi kalau guna tahu kering buat makan ayam gepuk macam rasa rugi. Sebab tahu tu murah je, betul tak? Jidin rasa ni merupakan first time Jidin pergi kedai ayam gepuk yang guna tahu betul, tahu basah macam tu, bukan tahu kering. Memang love teruk weh, tahu ni memang puas gila makan. Next guys, apa lagi? Jom kita makan bakso special. Okay, bakso special ni dia campur-campur lah. Ada bakso kecil, berbola kecil, berbola besar, ada soon, ada mi. Dan kalau korang tengok, portion ni pun banyak guys ya. Banyak. Tengok ni, dia yang penting ada daging besar disumbat dalam tahu kering. Macam wow, love. Tak sabar nak try ni Besar gila weh. Alhamdulillah guys, dia punya portion mi tu, soon tu memang banyak, memang sedap. Dan daripada sup dia pula, bagi Jidin tak banyak beza pun, memang tak ada beza pun dengan kedai-kedai bakso yang lain. Dia herbal rasa ayam macam tu lah. Sup dia pun cukup rasa, cukup masin, cukup minyak, love. Cuma yang membuatkan bakso ni special lah, ada satu berbola daging yang disumbatkan dalam tahu kering. Yang Jidin tengah makan ni guys, besar gila, rasa dia memang penuh dengan daging. Memang tak rasa tepung apa ke, memang pure daging, sedap nak mampu. Ya Allah guys, sedapnya berbola daging ni, love teruk. Sekarang baru pukul 11. So Jidin rasa Jidin orang pertama order bakso hari ni. Sampai dia punya sambal cili pun masih sejuk lagi, which is good. So special love. Adakah perbezaan antara sambal bakso tu dengan sambal ayam gepuk tu? Okay, actually rasa sambal bakso ni dia lebih kering. Dia memang cili semata-mata lah, I would say. Manakala sambal ayam gepuk tadi tu lebih manis. Okay, cakap pasal sambal ayam gepuk guys, dia punya kacang dia tu tak macam kacang-kacang sambal ayam gepuk kita jumpa dekat luar. Sebab rasa dia macam sangat berminyak, seolah macam sos gamar dari peanut butter yang dekat Sukiya tu. Berbola bakso yang kecil ni sama je rasanya macam berbola daging yang besar tadi. Guys, nak tanya, benda yang keras macam keropok ni apa? Okey, rasa keropok ni macam ala-ala keropok popia, tapi dia lebih tebal dan lebih manis, which is something new sebab Jidin tak pernah makan bakso dengan keropok ni. Mungkin sebab ni lah benda ni jadi bakso special, I don't know. Tapi rasanya sedap je, just masuk dengan tekak Jidin love. By the way, lupa nak review pasal teh-o selasih ni. Rasa dia kurang manis, memang best gila sebab banyak gila selasih, love teruk. Sebab apa, Jidin pernah pergi satu kafe ni, dia jual sirap selasih sahaja dah RM6. Dekat sini besar macam ni, banyak gila selasih, bau RM1.90. Berbaloi sangat guys kalau tambah set. Untuk bakso Jidin ni, Jidin bagi dalam 8/10. Bagi Jidin nothing special sangat, kecuali ada berbola daging disumbatkan dalam tahu kering tu dengan keropok tu. Dari segi sup, mi dia memang sama sahaja. Cuma Jidin emphasize kat sini, ayam gepuk makan dengan bakso memang kena weh. Tak tahulah kenapa si ayam gepuk tak ada sup kosong, tapi makan dengan bakso, weh memang sedap weh nasi tu love. Sup dia ni tak masin sangat, just cukup rasa. So bila makan dengan nasi yang sebutir-sebutir, letak kicap memang sedap lah. Jom Jidin review sikit lebih mendalam pasal sambal ayam gepuk dekat sini. Dari segi rasa, sambal ayam gepuk plus kuah kacang dengan sambal bakso tu, dia rasa sambal ayam gepuk dengan kuah kacang ni lagi sedap. Sebab apa? Kuah kacang ni unik. Dia macam gambar dari, sos gambar dari yang dekat My Town BBQ Town tu, yang dekat Sukiya tu memang rasa. Sebab dia kalau ayam gepuk biasa sambal kacang dia ada macam kacang-kacang besar-besar kan. So bila gigit tu kurang lah, sedap juga. Tapi sos kacang yang Jidin terima ni, yang dekat sini, dia macam sos dekat Sukiya tu. Dia manis-manis berlemak love. Serious way, makan bakso
cicah dengan sambal ayam gepuk tu memang sedap weh. Lebih sedap daripada sambal bakso tu sendiri. Love teruk. Cuma je tak pasti sambal ayam gepuk kuah kacang ni boleh refill ke tak. So next time korang tanya, okay? Nanti korang komen kat bawah. Ingat nak keluar petang tadi nak buat review lagi tapi hujan. So malam kita keluar lagi dalam pukul 10 macam tu. Memandangkan kedai ni buka 11.30 malam. Tak tahulah macam mana kondisi dia, sama ada dia still ambil order ke tak. So without further ado, jom kita review next ayam gepuk. Kalau korang tak jumpa kedai tu betul-betul sebelah dekat KK tu. Nampak tak? Kat situ comel je kedai dia, kecil je lah dia. So actually dah banyak kali lah Ji nak try makan ayam gepuk ikan. Tapi bila tengok menu ayam, tak jadi nak ambil ikan sebab Jidian lebih prefer ayam daripada ikan. So malam ni Jidian tak jadi ikan lagi. So kita ambil ayam gepuk yang original, bukan yang bakar punya. Sebab yang bakar kita review tadi kan. So korang datang try yang bakar tu memang berbala gila. So next kita nak try ayam gepuk je sambal yang signature ni, set E, terung belada. Waktu malam diorang akan buka meja, buka kerusi kat sebelah lorong KK Mart ni. Memang penuh lah meja kerusi, lagi-lagi orang lepak-lepak malam-malam kan. Memang best gila. Korang order and then you all bayar terus, you duduk je. Nanti staff dia akan hantar dekat meja korang. Malam ni kita ambil ayam gepuk signature set E, ada terung belada, dan ayam kita ambil bahagian dada dan wing lah, sebab kita dah makan tight dengan peha pagi tadi. So kita ambil bahagian dada dengan wing pula. Untuk set kali ni dia ambil bersama dengan air sirap ais sahaja. Lupa nak inform yang vlog tengah hari tadi, sambal ayam gepuk kat sini dia hanya ada satu level sahaja, okay? Dia bukan macam kedai-kedai ayam gepuk lain ada level biasa lah, level pedas lah, extra pedas ke, tak ada. Dekat sini hanya ada satu level sahaja. So korang tak boleh request nak kurang pedas ke, lebih pedas ke, tak ada. Malam ni sambal Jidian dapat lain lah pula. Tengah hari tadi tak ada cili hijau dalam sambal Jidian, tapi untuk malam ni ada cili hijau lah pula guys. Memandangkan Jidian pilih bahagian dada, so Jidian boleh expect dah ayam dia ni memang akan agak kering sikit. Dia tak berjuicy macam ayam Thai, tetapi sesuai sangat sebab ayam macam ni dia boleh menyerap sambal tu dengan lebih banyak. Okay, love teruk. Cuma ayam Jidian ni dia biasa-biasa je. Dia macam ayam goreng kunyit garam gitu-gitu je, macam ayam original Jogja orang kata, very basic. Jidian memang suka tahu kat sini sebab dia guna tahu yang betul. Dan untuk set ini ada terung belada. Rasa dia smoky, love teruk, sedap. Jadi memang suka terung belada. Cuma jadi perasan sambal dekat terung belada ni sambal sama macam sambal yang digunakan untuk ayam gepuk malam ni. I rasa mungkin sambal ayam gepuk yang sebenarnya dah habis. So dia ambil sambal daripada terung belada tu, dia letak dengan kuah kacang, wallahualam. Tapi rasa dia sedap je, unik lah bagi Jidian sebab ialah sambal terung belada letak dengan kuah kacang, sedap je dia. Jadi dapat rasa dua sambal lah. Tapi tak tahulah memang set ni sambal dia ada cili hijau ke tak, tapi memang sedap. Cuma Kobe semalam ni Jidian dapat crunchy pula. Yang tengah hari tadi dia macam gorengnya, tapi malam ni dapat crunchy. Kalau korang tanya pendapat Jidian lebih prefer ayam goreng bakar tengah hari tadi dikomparekan dengan ayam goreng yang malam ni. Sebab apa? Ayam gepuk bakar, I rasa kedai ni je ada. Kedai-kedai ayam gepuk Jidian pergi sebelum ni tak ada. Kalau ada pun ayam goreng crispy, tapi ayam goreng bakar dekat kedai ni je ada.
Air sirap dia biasa-biasa je guys, kurang manis tapi portion dia besar. Cuma Jidaza rugi sikit lah. Better you ambil sirap selasih kan, sebab harga dia sama, plus ada selasih lagi berbaloi. Tapi dapat sirap biasa pun dah sedap, kurang manis, so dapatlah menghilangkan rasa pedas-pedas. Okay, cakap pasal pedas, sambal ayam gepuk kat sini pedas tapi tak pedas sangat. Dia macam level-level biasa sambal ayam gepuk kedai-kedai ayam gepuk lain. So I rasa you all boleh makan. Sebab apa, dia punya kuah kacang tu macam rasa kuah gamar dari yang dekat Sukiya tu, peanut sauce yang dekat Sukiya tu, dia manis-manis berlemak. So kuah kacang tu sendiri dapat mengurangkan rasa pedas sambal cili tu. Oleh itu untuk set ayam gepuk malam ni Jidan bagi 8/10. Biasa-biasa je tapi sedap. Tempe dia dan tahu dia rasa dia biasa-biasa je. I rasa digoreng dengan kunyit and then digoreng. Cuma Jidan suggestkan kedai-kedai ayam gepuk lain guna tahu macam ni, jangan guna tahu kering. Alhamdulillah, jadi bersyukur sangat dapat kenal kedai ni. Thank you kepada yang komen tu. Love you so much, muah. So kalau you ada suggestion mana-mana ayam gepuk yang area Subang Jaya, area Petaling Jaya ni, please komen kat bawah guys. Terima kasih. Untuk review ayam gepuk ayam bakar tengah hari tadi, dia bagi 10/10. Love gila, you all kena try. Sebab apa, susah tau nak cari ayam gepuk ayam bakar macam tu. Love teruk. Untuk bakso dia bagi 8/10. I rasa bakso dia so basic, nothing special, melainkan berbola daging besar disumbatkan dalam tahu kering tu, dan juga dia punya keropok tu. Overall yang lain macam biasa-biasa je. That's why bagi 8/10. Sedap tapi biasa je. Okay guys, that's all. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Annyeong fi amanillah.